Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zifzan bin Muhammad Sumaso, memegang jabatan sebagai pengarah. Hai, nama diberi Rabi'atul Adawiyah binti Raizam, memegang nombor matrik KID 2306-04-120 dan saya memegang jawatan Timbalan Pengarah dalam program Yuk Bersih Surau. Hai, nama saya Nurul Najib bin Muhammad Salim dan saya memegang jawatan sebagai Setiausaha. Saya Nurul Adila binti Ahmad Azman memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha. Hai, saya Nurul Ainul Mardia binti Syahani memegang jawatan sebagai Bendahara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Ashraf bin Nur Azmi. Saya memegang jawatan sebagai multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Hafiz bin Zakaria dan memegang jawatan sebagai AJK Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Zakwan bin Muhammad Erwan, memegang jawatan kuasa sebagai protokol. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faris bin Hasbi. Jawatan kuasa yang saya pegang adalah sebagai ahli jawatan kuasa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Nasrullah dan saya memegang jawatan sebagai AJK Hadiah. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi pengurusi anda. So sekarang kita berada dekat kampung baru, iaitu Surau Kampung Baru. Kita akan menjayakan program Yuk Bersih Surau. So let's go.
So alhamdulillah kita dah settle daripada pagi tadi pukul 8, sekarang kita dah pukul lebih kurang dalam pukul 10.25. Inilah kita punya program. Kita dah bersihkan halaman surau, kapet pun dah bersih. Kita punya papan putih, kipas pun yang berhabuk tadi kita dah bersih.
Sliding pun kita dalam, tingkap pun dah bersih, semua dah bersih lah, semua dah okey. Dah ada aura baru lah ni, insyaAllah. Universiti Agama Islam Johor dan juga Barisan Janda Kuasa Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas kesudian College Unity Islam Negeri Johor, di atas sudi hadir ke Surau Kampung Baru ini. Saya mewakili pihak pengusaha surau mengucapkan terima kasih yang terhingga kerana memilih surau kampung ini sebagai lokasi program PSR, jadi program Yuk Bersih Surau. Saya juga sebagai maklum orang pun dah marah sekiranya mungkin bahagian yang tidak seperti mana ada harapkan. Saya maklum hari ni hari Ahad, kita kahwin banyak, so inilah yang ada. So saya harap dengan ikatan silaturahim sama kita diharap dapat dikekalkan. Doakanlah kesejahteraan di kampung ini sentiasa mendapat pertolongan Allah, dan selebihnya lah sekiranya nanti anak-anak ini mungkin ada yang berjaya ingatlah di kampung ni, mungkinlah tidak di sini saja. Ini dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.